Ini adalah cara bagaimana sampah-sampah anda boleh bertukar menjadi duit. Melalui program Trash to Cash, barangan harian seperti botol plastik, kotak kertas dan minyak masak terpakai boleh dikumpul dan dijadikan pendapatan sampingan. Ada keluarga yang mampu jana sehingga sekitar RM400 sebulan hanya dengan mengasingkan sampah yang sebelum ini terus dibuang. Sejak program ini dilaksanakan, lebih 51 juta kilogram bahan kita semula telah berjaya dikumpulkan dan menghasilkan nilai terkumpul lebih RM18 juta daripada keseluruhan program. Dan apa yang lagi menarik, program ini kini aktif di 17 lokasi PPR dekat dengan tempat tinggal orang ramai tanpa perlu pergi jauh. Dan ada lagi satu perkara menarik, untuk sampah yang memang tak boleh dikita semula, ada insentif waste to energy. Melalui kemudahan khas, sisa pembejar ini digunakan untuk menjana tenaga elektrik dan disalurkan terus ke grid elektrik negara. Dengan cara ini, jumlah sampah yang dihantar ke tapak pelumpusan dapat dikurangkan dengan ketara sambil menyumbang kepada bekalan tenaga negara. Bila sampah boleh bertukar jadi duit dan tenaga, masih patutkah kita anggap sampah sebagai sesuatu yang tak berguna? Komen pendapat anda di bawah.